Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Bidia bersama aku Kai. Macam biasa, aku cerita pasal bola sepak tempatan. Kita nak sembang pasal first leg round of 16 ACLE. Buriram United bertemu dengan JDT. Match berlangsung di Thailand. Aku perasan ramai fans JDT dan tak lupa juga haters JDT yang agak kecewa dan tak faham kenapa JDT main dengan gameplay macam ni. Yelah, biasanya kita tengok JDT main dengan ofensif, bermain dalam kawasan lawan, cuba nak pegang ball possession. Tapi sebaliknya yang berlaku dalam match bertemu dengan Buriram ni. Tapi kalau tengok formation yang diturunkan JDT pun, kita dah boleh agak yang JDT akan main defensif. Turun dengan formation 3-5-2, letakkan 3 centre back terbaik diorang, Alvaro Gonzalez, Eddie Israfilov dan Pak Jun Hyong. JDT juga turunkan 2 defensive midfield, Natso Insa dan Anselmo Moraes. Dengan formation ni, 2 player flank akan turun ke bawah bantu defensif juga. Dan sebenarnya sebelum match, Hector Bidoglio dah bagi hint dah macam mana gameplay JDT dalam match ni. Plan Bidoglio supaya JDT control ball possession dan main dalam kawasan lawan. Macam biasa lah, bagi pressure dan tunggu peluang untuk attack Buriram United. JDT akan main lebih compact dan tak bagi space player Buriram buat counter attack. Pendek kata, JDT nak play safe. Yelah, kalau based on record away JDT di ACLE musim ni, daripada 4 match, 1 menang, 1 seri, 2 kalah. Main selamat dan tak concede gol di tempat lawan. Lebih-lebih lagi bila bermain dengan format timbal balik ni. Itu lagi baik lah. JDT sebenarnya cuba attack dengan build up daripada bawah. Tapi player Buriram cepat-cepat press. Tak nak bagi JDT pegang ball position. Cepat-cepat rampas bola daripada kaki player JDT. Bila dapat bola, Buriram sangat efektif attack di sebelah flank. Main hantaran pendek 1-2 dan through ball ke second man running. Banyak kali sebenarnya Buriram berjaya tebuk daripada flank JDT dan menghantar bola ke dalam kotak penalti. Mostly hasil kerja daripada Supanat dan Dion Kus yang rajin buat cutback. Cuma nasib baik striker Buriram, Martin Borke ni level peti ais. Selalu terlepas ball control dan miss chance untuk buat try. Sama juga dengan JDT yang lebih efektif attack daripada belah flank, terutamanya daripada Arif Aiman yang berjaya melepaskan diri dia daripada defend Buriram United. Dan sama juga striker JDT dalam match ni Berksa macam hilang daripada radar. Dia memang dah dimarking oleh defend Buriram, so menyebabkan Berksa gagal hold bola dengan lebih lama. Tak sempat midfield JDT untuk reshape ke attacking formation, JDT dah hilang bola. Tapi kalau tengok statistik pun memang dah terbukti attacking Buriram lagi baik. 15 try berbanding JDT 4 kali try je. Ditambah pula padang dekat Buriram ni persis padang dekat Stadium Nasional Bukit Jalil. Tercabut-cabut rumput menyebabkan player-player JDT dan juga Buriram jatuh tergelincir. Dengan keadaan padang macam ni, memang high risk lah untuk dapat kecederaan. Rugilah kalau injured sekarang. Kod-kod tim berjaya melepasi ke quarter final, tak dapatlah ikut main dekat Arab Saudi tu. Second half, Hector Bidoglio masukkan Obregon untuk atasi masalah Berksa tadi yang gagal hold bola. Nampaklah bernyawa sikit attacking JDT time second half ni. Dan JDT lebih baik menyerap tekanan daripada Buriram United. Tutup space dengan lebih baik. Player baru JDT, Samu Castillejo pun berpeluang juga debut dengan JDT, tapi dia macam lost sikit, kerap out of position. Mungkin first match ni tak ada chemistry lagi. End up, match tamat 0-0, sama macam result lawan Buriram sebelum ni. Sebenarnya result ni lebih rugi kepada Buriram United yang tak dapat skor gol di home sendiri. So, match di Stadium Sultan Ibrahim akan menjadi penentu siapa yang akan layak ke quarter final nanti. Tapi jangan risau, mana-mana tim yang nama United biasanya tak power. Contohnya Kelantan United yang sekarang dah di-rename kepada Kelantan Darul Naim. Dan contoh kedua, Manchester United. Besarlah harapan kita nak tengok JDT mewakili Malaysia berada di kelompok 8 kelab terbaik di Asia pada musim ni. Apa pun, kita doakan yang terbaik. Kita jumpa lagi pada next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.